Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali menonton YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, untuk episod vlog kali ni saya berada di Shah Alam. Kita nak pergi mana dekat Shah Alam ni? Nak pergi jumpa akuarium besar. Kita nak pergi Xianlong Aquatic. Xianlong Aquatic Okey, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey Macah? Jom. Okey guys, inilah Xianlong Aquatic. Itu yang besar. Yang terletak di Shah Alam guys. Dekat sinilah dia. Okey, jom kita masuk tengok apa yang ada. Let's go guys. Okey guys, kat hadapan pintu masuk dia ada koleksi-koleksi aquarium. Yang ni pula adalah koleksi driftwood. Okey, di hadapan pintu masuk dia terdapat aquarium ikan koi dekat sini. Okey guys. Okey, jom masuk ke dalam mode voice over. Okey, Xianlong Aquatic ni terletak di section 23/11 Shah Alam guys. Ini merupakan kedai aquarium yang setakat ni saya jumpa yang terbesar lah. Kalau ada yang lebih besar lagi, korang boleh komen kat bawah guys. Kat sini memang ada pelbagai ikan-ikan tempatan dan juga biasalah ikan-ikan import yang cantik-cantik dan menarik guys. Korang boleh datang kat sini tengok lah. Kalau korang nak cari macam-macam jenis ikan, kat sinilah tempat dia guys. Dekat Xianlong Aquatic ni dia dah susun lah section-section jenis ikan. Macam yang kita lalu dekat sini, kawasan ni semuanya adalah ikan emas goldfish. Ada macam-macam jenis spesies ikan goldfish kat sini. Korang boleh tengok harga semua pun dipaparkan dekat aquarium tu dan juga jenis-jenis ikan dia guys. Untuk bahagian ni pula adalah section untuk ikan glowfish glowing guys. Macam-macam spesies dan juga warna yang ada dekat sini. Terdapat juga pelbagai pilihan saiz ikan daripada yang sekecil lidi sampailah sebesar bass guys dekat sini. Dan harga dia pun macam-macam lah, daripada RM2-3 sampailah ke ribu-ribu ringgit.
Okey, section ni saya rasa section yang mempunyai ramai peminat dia yang tersendiri, iaitu beta ikan laga. Kat sini ada macam-macam jenis juga ikan laga guys. Macam-macam jenis. Saya pun tak berapa tahu sangat pelakat ke half moon ke apa tu, sebab saya tak main ikan laga sangat. So yang mana peminat ikan beta ataupun ikan laga ni, dia tahulah jenis-jenis apa dan pandailah dia nak cari apa yang dia nak. Memandangkan saya datang ke sini pada hari Minggu, iaitu hari Ahad, kita boleh tengoklah ramai jugalah pelanggan-pelanggan yang datang untuk melihat, membeli ataupun mencari ikan-ikan yang disukai diorang lah. Kalau dah ada beratus-ratus spesies ikan, takkan udang tak ada kan? Inilah antara udang-udang yang ada kat sini. Pelbagai jenis warna. Black shrimp ada, orange shrimp ada, red cherry shrimp dan pelbagai lagi. Nak buat aquascape, pokok-pokok aquascape pun ada juga kat sini. Harga dia murmur je guys. Boleh tengok macam-macam jenis pokok aquascape ada. Okey, tak lengkap lah kalau kedai aquarium yang besar macam ni tak ada menjual peralatan-peralatan dan aksesori bagi aquarium korang. Contohnya macam filter pump, lampu, lepas tu anti-klorin ke, dan juga makanan ikan, pellet ke, cacing basah ke, cacing beku ke, dan macam-macam vitamin-vitamin ikan. Macam ni, ni tension gun anti-klorin yang saya cakap. Memang saya recommend yang ni. Okey, yang ni pula adalah pump filter untuk aquarium korang. Boleh datang, macam-macam jenis harga korang boleh tengok dan boleh pilih lah ikut kemampuan korang. Okey, dekat sini pula section menjual aquarium daripada yang kecil-kecil ikan laga sampailah sebesar-besarnya dengan pelbagai jenis dan design serta harga dia. Nak cari driftwood untuk decoration aquarium korang, boleh. Dekat sini ada macam-macam jenis daripada pelbagai harga dan juga saiz dia. Aquarium ni korang boleh test juga letak dekat situ sebelum korang decide nak beli, bawa balik pergi dan buat di aquarium korang. Okey, dekat section ni ada juga aqua soil, pasir-pasir dan juga batu-batu untuk aquarium korang.
Ada macam-macam jenis dan pelbagai juga warna dia guys. Okey, sebelum kita balik, jom kita sambung layan tengok ikan-ikan yang ada dekat Xianglong Aquatic ni. Contohnya macam ikan gapi ni, dan juga macam-macam jenis ikan-ikan lain lagi. Cardinal tetra, neon tetra dan segala bagai jenis tetra yang ada guys. Okey, itulah dia sesi jalan-jalan kita di Xianglong Aquatic. Korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya guys. Kita jumpa lagi dalam episod vlog yang akan datang. Bye.